Ini ubat Ekpai ni memang sangatlah baik. Sangat-sangat. Baiknya sangat-sangat. Mak ayah 5 tahun sakit. Mak ayah jumpa mak ayah duduk dekat kursi roda. Jumpa pun pakai kursi roda. Tapi setelah dia terai sembuh, dia kasih ubat, mak ayah berpeluh-peluh. Makan air mineral tu berpeluh-peluh. Menunjukkan penyakit mak ayah tu memang dah satu badan lah. Lepas tu pun dah balik, dia dah berambus, mak ayah pun bedal aja lah. 1 jam sekali mak ayah minum 5 titik, 1 jam sembuh lagi. Tapi mak ayah sekarang dah buang tongkat. Nampak. Kereta sorong pun dah masuk ke bilik dah tak pakai lagi lah. Cuma mak ayah belum berani nak jumpa orang. Pasal jalannya belum macam boleh jadi lah, belum semula jadi kan. Tapi perubahan ada. Mak ayah tunggu menantu mak ayah ni pun sakit. Bila dia pun sihat, mak ayah pun cuba. InsyaAllah mak ayah nak gerak. Tak apa tak nak cari duit. Dah tua-tua pun nak pakai duit.